Terdapat banyak sangat tips simpan duit yang dikongsikan. Tabung merah, tabung hijau, tabung biru, tabung 52 minggu, tabung 80, 10, 10, tabung 70, 20, 10 dan paling menarik, tabung minta mak tolong simpankan. Tetapi asas dalam kewangan ni adalah ilmu. Buatlah tabung yang banyak sekalipun, jika tiada ilmu kewangan yang betul, duit yang disorok dalam tanah pun akan dikorek. Simpan sikit-sikit sepatutnya lama-lama jadi bukit. Tetapi ramai yang simpan sikit-sikit tetapi masih sikit. Antara perkongsian dalam buku Misi Bebas Hutang tulisan Mentor Atun, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, tabungan yang berjaya adalah tabungan yang dilupakan atau forgotten saving. Forgotten saving ni penting supaya duit simpanan tidak bocor bahkan bertambah. Dan emas antara simpanan yang sangat sesuai bagi yang selalu menghadapi masalah simpanan mudah bocor. Bila anda menukarkan simpanan wang kepada emas, anda akan rasa tidak berduit. Hilang rasa berduit inilah yang penting terutamanya buat golongan yang boros berbelanja. Bagi anda yang ingin selamatkan simpanan daripada bocor dan ingin mengukuhkan kewangan dengan simpanan emas, anda boleh mulakan simpanan bersama Public Gold hari ini. Boleh klik link di bio untuk Atun bantu sebaiknya.